Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nadi ilmu, amalan membaca. Tidak manis rasanya jika saya tidak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Aina Rasyikah binti Muhammad Aizudin. Saya merupakan pelajar tingkatan 2 di Sekolah Menengah Kebangsaan Kepala Batas. Saya bercita-cita tinggi ingin menjadi seorang guru suatu hari nanti. Pada hari ini, saya ingin membawa anda bersama-sama menelusuri sebuah novel yang penuh dengan pengajaran dan keinsafan bertajuk Mengintai Aku di Neraka. Hadi Fayad atau nama sebenarnya Abdul Hadi bin Haji Muhammad merupakan seorang penulis kelahiran Pulau Pinang yang mula berkarya sejak tahun 2013 lagi. Novel ini mula diterbitkan pada Januari 2018 oleh Hadi Fayad Production Sendirian Berhad dengan 308 halaman muka surat secara keseluruhan. Novel ini mengangkat tema keinsafan, taubat dan balasan dosa yang dapat mengajak para pembaca merenung hakikat kehidupan. Novel ini mengisahkan seorang gadis yang bernama Alia Kristina yang tersesat dalam kehidupan penuh dosa akibat kekecewaan cinta yang pernah dimilikinya. Alia yang mula jauh dari agama dan sering melakukan perbuatan yang tidak diredai Allah, seperti Alia sering ke kelab malam dan minum minuman keras seperti arak. Namun, kehidupannya mula berubah apabila Alia mengalami satu peristiwa mengerikan seolah-olah neraka sedang mengintainya. Ketakutannya menyelubungi jiwa, memaksanya mencari jalan untuk kembali. Namun, taubat bukanlah suatu perkara yang mudah. Dugaan demi dugaan datang menguji. Godaan dunia menggamit. Setiap kali dia melangkah ke arah kebaikan, kenangan masa lalu datang menghantui, mengingatkannya pada keseronokan yang pernah dia alami. Dalam sunyi malam, gangguan makhluk gaib semakin kuat membisikkan dengan suara yang menyeramkan seolah-olah menghalangnya daripada kembali ke jalan yang benar. Sehinggalah suatu ketika, Alia mula tertanya-tanya, adakah dia masih mempunyai peluang untuk bertaubat atau semuanya sudah terlambat? Alia Kristina berusaha mencari jawapan demi menyelesaikan tanda tanya yang berlegar-legar di fikirannya. Adakah taubat, doa, istiqamah dan beribadat merupakan satu kunci keinsafan yang didambanya? Dalam novel ini, saya amat kagum dengan penulis kerana penulis ini mampu menterjemahkan gambaran ilusi tentang ketakutan yang dihadapi oleh Alia Kristina. Seperti Alia yang mengalami ketakutan saat melihat makhluk mengerikan di kelab malam. Hal ini bukanlah mudah untuk digarap, tetapi penulis ini mampu menterjemahkan gambaran ilusi dengan begitu terperinci. Tambahan pula, bahasanya yang mudah difahami dan dapat memberikan kesan yang mendalam terhadap para pembaca. Novel ini juga memang meremangkan bulu roma. Penonton sekalian, berdasarkan novel Mengintai Aku di Neraka, Alia Kristina seorang gadis yang rapuh pegangan imannya. Dia pernah mengambil keputusan untuk membunuh diri. Kini, perbuatan membunuh diri adalah suatu perkara yang tidak asing bagi individu-individu yang dilanda masalah. Jalan pintas yang diambil sangatlah membimbangkan dan sesat sesat-sesatnya. Oleh itu, kita haruslah cakna terhadap kesihatan mental orang-orang yang kita sayangi agar perbuatan yang tidak diredai Allah dapat kita hindari dalam melayari kehidupan yang penuh pancaroba. Dalam novel ini juga menyelitkan bahawa betapa pentingnya bertaubat sebelum terlambat kerana setiap daripada manusia tidak lari daripada melakukan kesilapan.
Kita haruslah beramal soleh kerana kita mempunyai matlamat yang lebih mutlak di akhirat kelak. Dunia hanyalah jambatan ke akhirat yang kekal abadi. Jika anda mencari novel yang mampu mengubah persepsi terhadap diri anda dan membawa anda ke jalan yang diredai Allah, novel Mengintai Aku di Neraka adalah pilihan yang tepat untuk anda. Sekian, terima kasih.